wabarakatuh. Hari ini kami membuat pengenalan projek RBT iaitu elektrik. Kita orang buat flashlight. Fungsi dia, Fungsi gadget ini adalah digunakan pada waktu malam atau tempat yang gelap. okey, reka bentuk elektrik ni ada dua. Jenis blister dia adalah selari dan suis yang akan digunakan adalah suis tekan tutup. Peralatan dan bahan yang kami gunakan adalah kertas aluminium, iaitu ni, botol plastik yang ada kat dalam untuk yang ditutup oleh kertas aluminium, plastik dan sinar depan dia, kotak tisu dalam ni dengan kertas A4 putih dekat balik dia. Lepas tu kelemahan dia, kita orang tak boleh nak tukar bateri dia kat dalam. So kita dah sumber barang ni supaya bateri tak keluar. So dia tak boleh nak tukar lah bateri dia. Jadi penambahbaikan kita akan buat satu lubang